Bayangkan seseorang datang kepada seorang alim besar, seorang ulama yang ilmunya diiktiraf seluruh dunia Islam, seorang manusia yang menguasai ilmu fiqh, ilmu falsafah, ilmu kalam, ilmu debat, ilmu logik, dan ilmu tasawuf. Namanya Imam Al-Ghazali. Dan bila berdepan dengan beliau, dia tidak bertanya tentang hukum, tidak bertanya tentang dunia, tidak bertanya tentang cara menjadi kaya, tetapi dia bertanya satu soalan yang sangat dalam. Apakah maksud sebenar cahaya Allah? Itulah titik lahirnya kitab Mishkatul Anwar ini. Dan dari awal lagi, Imam Al-Ghazali memberi isyarat bahawa kitab ini bukan kitab biasa. Ia bukan kitab untuk dibaca sambil lalu, bukan kitab untuk sekadar menambah ilmu, dan bukan juga kitab untuk membuat manusia rasa dirinya hebat. Kerana kitab ini berbicara tentang sesuatu yang sangat halus, iaitu nur atau cahaya. Tetapi bukan cahaya biasa. Bukan cahaya matahari, bukan cahaya api, bukan cahaya lampu. Sebaliknya cahaya yang menentukan sama ada manusia benar-benar melihat atau sebenarnya masih hidup dalam kegelapan. Dan sebab itu Imam Al-Ghazali tidak terus membuka semua rahsia. Dia menulis dengan sangat berhati-hati. Kadang-kadang jelas, kadang-kadang menggunakan simbol, kadang-kadang memberi isyarat. Kenapa? Kerana ada hakikat yang tidak mampu dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata. Dan ada ilmu yang bila jatuh kepada hati yang belum bersedia boleh menjadi fitnah. Sebab itu semakin kita masuk ke dalam kitab ini, semakin kita akan sedar bahawa perjalanan memahami nur bukan sekadar perjalanan akal, tetapi perjalanan hati. Dan mungkin sebab itu juga ramai manusia boleh bercakap tentang Allah, tetapi tidak semua manusia benar-benar mengenal Allah. Ramai manusia boleh membaca ayat Al-Quran, tetapi tidak semua manusia benar-benar nampak petunjuk di dalamnya. Kerana mengetahui tidak sama dengan menyaksikan. Dan sepanjang perjalanan kitab ini, Imam Al-Ghazali akan perlahan-lahan membawa manusia daripada dunia zahir kepada dunia makna. Daripada melihat dengan mata kepada melihat dengan hati. Dan semakin seseorang benar-benar memahami hakikat, semakin dia sedar betapa kecil dirinya. Sebab orang yang benar-benar dekat dengan cahaya tidak akan sibuk mendakwa dirinya bercahaya. Sebaliknya dia semakin takut kalau cahaya itu ditarik daripada dirinya. Dan mungkin sebab itu kitab ini dimulakan dengan penuh berhati-hati. Kerana Imam Al-Ghazali tahu bukan semua manusia mahu mencari cahaya. Ada manusia yang lebih selesa hidup dalam apa yang dia sangka sebagai cahaya, padahal itu hanyalah bayangan. Esok Abah akan terangkan kenapa Imam Al-Ghazali memberi amaran keras sebelum membuka rahsia cahaya ini. Sebelum Imam Al-Ghazali mula menjelaskan tentang cahaya, dia berhenti terlebih dahulu. Dan dia memberi amaran yang sangat penting. Bukan amaran biasa, tetapi amaran tentang bahaya ilmu ini. Dia memberi isyarat bahawa perbahasan tentang nur bukan sekadar perbahasan falsafah, bukan sekadar teori. Dan bukan juga sekadar ilmu untuk memuaskan rasa ingin tahu. Kerana ilmu ini menyentuh sesuatu yang sangat dalam, iaitu hakikat kewujudan. Ia menyentuh siapa yang benar-benar melihat, maksud sebenar wujud dan siapa sumber segala cahaya. Dan sebab itu ilmu seperti ini tidak boleh diterima secara sembarangan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahawa ada rahsia yang tidak sesuai dibuka kepada semua orang. Bukan kerana ingin disorok, tetapi kerana manusia berbeza-beza kemampuan. Ada hati yang bersedia menerima cahaya. Dan ada hati yang bila menerima sedikit sahaja cahaya terus menjadi keliru. Lebih bahaya lagi ada manusia yang mendengar sedikit tentang hakikat lalu terus merasakan dirinya sudah sampai, sudah memahami semuanya. Padahal dia baru menyentuh permukaan. Dan disitulah bermulanya kesesatan yang paling halus. Kerana orang yang jahil kadang-kadang masih sedar dirinya jahil. Tetapi orang yang menyangka dirinya sudah tahu sangat susah untuk dibimbing. Sebab itu orang-orang arif sangat berhati-hati bila bercakap tentang hakikat ketuhanan. Mereka tidak bercakap sesuka hati. Mereka tidak membuka semua rahsia kepada semua orang. Kerana ilmu ini kalau difahami dengan ego, boleh membawa manusia melihat dirinya lebih daripada melihat Allah. Dan bila itu berlaku, ilmu yang sepatutnya menjadi cahaya berubah menjadi hijab. Sebab itu juga Imam Al-Ghazali memberi isyarat bahawa perjalanan menuju cahaya memerlukan sesuatu yang lebih penting daripada kepandaian, iaitu adab, kerendahan hati, kejujuran terhadap diri sendiri, dan kesediaan untuk mengaku aku belum nampak. Kerana selagi manusia terlalu kagum dengan dirinya, dia sukar menerima cahaya sebenar. Dan sepanjang perjalanan kitab ini, kau akan mula sedar satu perkara. Semakin seseorang dekat dengan hakikat, semakin dia berhati-hati dalam bercakap.
Semakin dia mengenal Allah, semakin hilang keakuan dirinya. Sebab dia tahu akal manusia sangat mudah tertipu. Nafsu manusia sangat pandai menyamar. Dan syaitan tidak semestinya menyesatkan manusia dengan dosa. Paling ditakutkan syaitan menyesatkan manusia melalui rasa dirinya sudah benar. Dan sebab itu Imam Al-Ghazali memulakan perjalanan ini dengan amaran. Supaya manusia tidak masuk ke dalam ilmu cahaya dengan hati yang penuh kesombongan. Esok Abah akan kongsikan maksud cahaya yang selama ini semua orang sangka mereka sudah faham. Sekarang kita masuk ke titik permulaan seluruh perjalanan ini. Satu soalan yang nampak mudah. Tapi sebenarnya soalan ini menentukan cara manusia melihat hidup. Apa itu cahaya? Kalau ditanya kepada sesiapa pun jawapannya hampir sama. Cahaya ialah sesuatu yang membuat benda lain nampak. Tanpa cahaya semua jadi gelap. Dengan cahaya semua jadi jelas. Dan secara zahir jawapan itu memang betul. Imam Al-Ghazali sendiri tidak menolak perkara itu. Tetapi dia kata manusia berhenti terlalu awal. Manusia hanya melihat cahaya daripada sudut luaran, daripada sudut fungsi, bukan daripada sudut hakikat. Dan di sinilah perjalanan sebenar mula terbuka. Imam Al-Ghazali mula memecahkan kefahaman manusia sedikit demi sedikit. Dia kata dalam dunia ini ada beberapa jenis kewujudan. Pertama, sesuatu yang langsung tidak nampak. Kedua, sesuatu yang nampak tetapi tidak mampu membuat benda lain nampak. Dan ketiga, sesuatu yang bukan saja nampak tetapi mampu menampakkan benda lain. Dan manusia secara semula jadi akan memanggil kategori ketiga itu sebagai cahaya. Contohnya matahari, api, lampu. Semua ini bukan saja nampak terang, tetapi membantu manusia melihat benda lain. Dan sebab itu manusia menyangka inilah cahaya sebenar. Tetapi Imam Al-Ghazali perlahan-lahan menunjukkan bahawa semua benda yang kita panggil cahaya itu sebenarnya masih lemah, masih bergantung, masih tidak sempurna. Cuba fikir, lampu perlukan elektrik. Api perlukan bahan untuk terbakar. Matahari sendiri akan tenggelam, akan hilang daripada pandangan manusia. Maknanya semua cahaya yang manusia kenal bukan berdiri sendiri. Dan sesuatu yang bergantung tidak layak dipanggil cahaya mutlak. Di sinilah Imam Al-Ghazali mula membawa manusia keluar daripada definisi biasa. Sebab selama ini manusia terlalu mudah tertipu dengan sesuatu yang terang. Padahal tidak semua yang terang benar-benar menerangi. Ada benda yang terang tetapi menyesatkan. Ada benda yang terang tetapi melalaikan. Dan ada benda yang terang tetapi sebenarnya hanya pantulan sementara. Sebab itu Imam Al-Ghazali mahu manusia faham cahaya sebenar bukan sekadar apa yang dilihat oleh mata. Tetapi sesuatu yang memberi makna, yang membuka hakikat, yang membuat manusia benar-benar nampak. Dan perjalanan memahami nur tidak berhenti pada cahaya fizikal. Itu baru permulaan. Sebab selepas ini Imam Al-Ghazali akan mula menyerang satu lagi kepercayaan manusia yang jauh lebih besar, iaitu kepercayaan bahawa mata manusia benar-benar melihat. Dan bila kau mula memahami bahagian itu, cara kau melihat dunia akan berubah sepenuhnya. Esok Abah akan kongsikan kenapa mata manusia sebenarnya sangat lemah dan bukan sumber penglihatan yang sebenar. Sekarang Imam Al-Ghazali mula membawa kita masuk lebih dalam. Jika semalam dia memecahkan definisi cahaya, kali ini dia mula memecahkan sesuatu yang manusia percaya setiap hari, iaitu mata. Sejak kecil manusia hidup dengan satu keyakinan. Aku nampak dengan mata aku sendiri. Dan sebab itu apa yang dilihat dianggap benar. Apa yang tidak nampak dianggap tidak wujud. Tetapi Imam Al-Ghazali bertanya satu soalan yang sangat halus. Betulkah mata itu benar-benar melihat? Atau mata hanya alat? Cuba fikir perlahan-lahan. Kalau mata benar-benar mempunyai kuasa melihat, kenapa dalam gelap mata langsung tidak berguna? Letakkan mata yang paling sihat dalam bilik yang gelap sepenuhnya. Apa yang dia nampak? Tidak ada apa-apa. Maknanya mata tidak memiliki cahaya. Ia hanya menerima. Ia bergantung kepada sesuatu yang lain untuk berfungsi. Dan bukan itu sahaja, Imam Al-Ghazali mula menunjukkan bahawa mata manusia sebenarnya sangat lemah. Mata tidak boleh melihat dirinya sendiri. Mata tidak boleh melihat benda terlalu dekat. Mata tidak boleh melihat benda terlalu jauh. Mata tidak boleh melihat apa yang tersembunyi. Dan lebih pelik, mata sangat mudah tertipu. Bintang yang sangat besar nampak kecil. Kayu lurus dalam air nampak bengkok. Benda bergerak laju kadang-kadang nampak pegun. Kadang-kadang manusia melihat bayang dan menyangka itu hakikat. Maknanya alat yang manusia gunakan untuk memahami dunia sendiri penuh kelemahan. Jadi sekarang cuba tanya diri kau. Kalau mata begitu lemah, kenapa manusia terlalu yakin dengan apa yang dilihat? Dan di sinilah Imam Al-Ghazali mula membawa manusia keluar daripada pergantungan kepada dunia zahir. Kerana selama ini, ramai manusia menyangka bahawa melihat dengan mata bererti memahami hakikat. Padahal tidak.
Mata hanya melihat bentuk, mata hanya melihat permukaan. Tetapi hakikat sesuatu bukan pada rupa luarnya. Sebab itu ada manusia yang melihat dunia tetapi tidak pernah memahami kehidupan. Ada manusia yang melihat nikmat tetapi tidak nampak pemberi nikmat. Ada manusia yang melihat alam tetapi tidak nampak tanda-tanda Allah di dalamnya. Kenapa? Kerana melihat dengan mata zahir saja tidak cukup. Dan sebab itu Imam Al-Ghazali mula memberi isyarat bahawa dalam diri manusia ada satu lagi mata yang jauh lebih tinggi daripada mata fizikal. Mata yang tidak bergantung kepada cahaya luar. Mata yang mampu melihat makna. Mata yang mampu memahami hakikat. Dan bila mata itu hidup, manusia mula melihat dunia dengan cara yang berbeza. Esok Abah akan kongsikan tentang mata sebenar manusia yang lebih tinggi daripada penglihatan fizikal. Setelah Imam Al-Ghazali menjelaskan kelemahan mata, beliau mula berbicara tentang sesuatu yang lebih tinggi daripada penglihatan mata, iaitu akal. Beliau menjelaskan bahawa jika manusia menamakan sesuatu itu sebagai cahaya kerana ia mampu menzahirkan dan memperlihatkan sesuatu, maka akal sebenarnya lebih layak dinamakan sebagai cahaya berbanding mata. Kenapa? Kerana mata walaupun dapat melihat bentuk zahir, tetapi penglihatan mata sangat terbatas. Sebaliknya, akal mampu mengetahui perkara yang tidak mampu dicapai oleh mata. Mata hanya melihat sesuatu yang hadir di hadapannya, tetapi akal mampu mengetahui perkara yang tiada di hadapan mata. Mata hanya melihat yang bersifat jasad dan bentuk, tetapi akal mengetahui makna. Mata melihat tulisan, tetapi akal memahami ilmu yang terkandung di dalam tulisan itu. Mata melihat langit dan bumi, tetapi akal memahami bahawa segala yang wujud itu mempunyai pencipta. Dan kerana itu Imam Al-Ghazali menjelaskan bahawa akal lebih sempurna penglihatannya daripada mata. Bahkan beliau memberi isyarat bahawa semua ilmu dan pengetahuan manusia kembali kepada cahaya akal. Kerana dengan akal manusia mengetahui dirinya, Tuhannya, hakikat sesuatu dan membezakan antara hak dan batil. Dan kerana itu akal adalah cahaya batin sebagaimana mata adalah cahaya zahir. Tetapi Imam Al-Ghazali tidak berhenti di situ. Beliau menjelaskan bahawa walaupun akal itu lebih sempurna, akal juga bukan cahaya yang mutlak. Kerana akal manusia kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, kadang-kadang benar, kadang-kadang tersilap, dan kadang-kadang akal tunduk kepada hawa nafsu. Maka akal juga masih memerlukan cahaya lain yang membimbing dan menyempurnakannya. Dan di sinilah Imam Al-Ghazali mula membawa manusia kepada satu hakikat yang lebih tinggi, iaitu semua cahaya selain Allah hanyalah pinjaman. Dan kerana itu akal walaupun dinamakan cahaya tetap bukan nur yang hakiki. Kerana nur yang hakiki ialah cahaya yang tidak bergantung kepada selainnya. Sedangkan akal manusia tetap bergantung. Dan apa yang bergantung tidak mungkin menjadi cahaya yang mutlak. Esok kita akan masuk kepada satu hakikat besar. Kenapa semua cahaya selain Allah sebenarnya hanyalah cahaya pinjaman. Setelah Imam Al-Ghazali menjelaskan bahawa akal lebih layak dinamakan sebagai cahaya berbanding mata, beliau membawa perbahasan kepada satu hakikat yang lebih tinggi, iaitu adakah akal itu cahaya yang sebenar atau masih ada cahaya lain yang lebih tinggi daripada akal. Dan di sinilah Imam Al-Ghazali mula menjelaskan maksud nur yang hakiki. Beliau menjelaskan bahawa sesuatu hanya layak dinamakan cahaya yang sebenar apabila ia zahir dengan dirinya sendiri dan menzahirkan selain dirinya. Kerana itu manusia menamakan matahari sebagai cahaya dan menamakan api sebagai cahaya. Sebab kedua-duanya nampak dengan dirinya dan membuat benda lain menjadi nampak. Tetapi adakah cahaya-cahaya ini berdiri dengan dirinya sendiri? Tidak. Matahari akan tenggelam, api akan padam, lampu akan terputus. Dan semua itu menunjukkan bahawa cahaya-cahaya tersebut bukan cahaya yang mutlak. Kerana sesuatu yang berubah, sesuatu yang hilang, dan sesuatu yang bergantung tidak layak dinamakan nur yang sebenar. Dan di sinilah Imam Al-Ghazali membawa manusia memahami bahawa semua cahaya selain Allah hanyalah cahaya pinjaman. Mata bercahaya kerana diberi kemampuan melihat. Akal bercahaya kerana diberi kemampuan memahami. Dan bila kemampuan itu ditarik, manusia kembali dalam kegelapan. Sebab itu akal walaupun sempurna tetap tidak berdiri dengan dirinya sendiri. Ia masih bergantung. Dan sesuatu yang bergantung tidak mungkin menjadi nur yang hakiki. Kerana nur yang hakiki mestilah tidak bergantung kepada selainnya. Tidak berubah, tidak hilang, tidak padam. Dan tidak menerima cahaya daripada selain dirinya. Maka di sinilah Imam Al-Ghazali membawa manusia kepada satu kesimpulan besar. Semua yang selain Allah mendapat cahaya daripada Allah. Dan tidak ada satu pun makhluk yang memiliki cahaya dengan dirinya sendiri. Sebagaimana bulan menerima cahaya daripada matahari, maka seluruh makhluk menerima cahaya daripada Allah.
Dan bila Allah menarik cahaya itu, maka hilanglah penglihatan, kefahaman, kehidupan dan kewujudan makhluk itu sendiri. Kerana itu semua cahaya selain Allah adalah majazi, bukan hakiki. Dan nur yang sebenar yang tidak bergantung kepada selainnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Esok kita akan masuk kepada kemuncak perbahasan kitab ini. Siapakah sebenarnya nur yang hakiki? Setelah Imam Al-Ghazali menjelaskan bahawa semua cahaya selain Allah hanyalah pinjaman, maka beliau membawa manusia kepada kesimpulan yang paling besar dalam perbahasan ini, iaitu siapakah nur yang sebenar. Beliau menjelaskan bahawa nur yang hakiki mestilah wujud dengan dirinya sendiri, tidak bergantung kepada selainnya dan menjadi sebab kepada zahirnya segala sesuatu. Dan sifat ini tidak dimiliki oleh mana-mana makhluk. Matahari tidak memilikinya, api tidak memilikinya, akal juga tidak memilikinya. Kerana semuanya berubah, hilang, lemah dan bergantung. Maka kerana itu nur yang hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sinilah Imam Al-Ghazali menjelaskan maksud firman Allah dalam surah An-Nur ayat 35. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Beliau menjelaskan bahawa Allah dinamakan nur bukan secara majas yang biasa difahami manusia, tetapi kerana daripadanya zahir segala sesuatu, dengannya segala sesuatu menjadi nyata, dan kepadanya kembali segala hakikat. Maka seluruh kewujudan makhluk sebenarnya bergantung kepada Allah. Dan jika pergantungan itu diputuskan, maka lenyaplah segala sesuatu. Kerana itu kewujudan makhluk bukan kewujudan yang hakiki, tetapi kewujudan yang dipinjamkan. Dan sebagaimana makhluk tidak memiliki kewujudan dengan dirinya sendiri, maka makhluk juga tidak memiliki cahaya dengan dirinya sendiri. Sebab itu Imam Al-Ghazali menjelaskan bahawa hakikat sebenar bagi seluruh kewujudan kembali kepada Allah semata-mata. Dan selain Allah tidak mempunyai hakikat yang berdiri sendiri. Malah semakin seseorang mengenal Allah, semakin dia melihat bahawa seluruh makhluk hanyalah tanda, bukan sumber. Sebagaimana cahaya bulan hanyalah pantulan, maka cahaya seluruh makhluk juga hanyalah pantulan daripada nur Allah. Dan kerana itu orang-orang yang benar-benar mengenal Allah tidak akan terpaut kepada makhluk. Kerana mereka mengetahui bahawa segala sesuatu selain Allah adalah berubah dan tidak kekal. Sedangkan nur Allah tidak pernah hilang, tidak pernah padam, dan tidak pernah bergantung kepada selainnya. Maka kerana itu Allah sahajalah yang selayaknya dinamakan An-Nur. InsyaAllah minggu depan Abah akan kongsikan bahagian kedua yang akan mengupas lebih dalam lagi kandungan kitab Mishkatul Anwar ini. Sebelum kita akhiri, tinggalkan selawat kamu di ruangan komen sebagai tanda menerima ilmu ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.